So, hello korang. Hari ni saya ada game baru. Game ni baru dalam stage playtest, and nama game ni ialah Everything is Crap. So, basically game ni macam roguelite. I don't know lah how beza roguelike dengan roguelite. Tapi ya, game ni lebih kurang macam tu lah. Okay, jom kita start. Kita start dengan new run. Oh, okay, kita start difficulty 1. Sekejap. Audio dia kuat dah sangat lah pula. Okay. Yang ni ke. Alright. Okay, let's go. Lepas tu macam nak makan? Okay, space, dash. Oh, okay. Macam tu attack. Your attack and dash cooldown are below your character. Okay, so bawah kiri ni cooldown. Okay. So kita kena makan untuk evolve. Lepas tu kita kena tunggu sampai makanan tu habis proses. Okay, so bar ni untuk level up lah. Jom kita makan ni blockfish. Pukul dia. Pukul dia. Pukul. Pukul. Alright. Okay. Oh, nice. So, first evolution kita. Ambil apa? Maybe kita boleh ambil. Kita ambil ni lah. Kita main poison punya build. Apa tu? Oh, itu gigit. Okay. Dash. Now survive. Yep. Info yang bagus. Wow. Benda tu terbang. Alright. Oh, so meter kat atas ni macam boss. Ya, ya. Lepas certain amount of time, boss akan spawn. I think. Keluar. Oh my god. Dia pun boleh makan lah. Nak. Yeah, that's mine. Okay, next. Headbutt. Tail. Tail ada apa ni? Oh, charm. Maybe macam stun or physical damage. Ooh. No. I think kita go dengan tails kot. Sebab kita nak buat poison kan. Poison bukan physical. Alright, let's go. Ni apa ni? Boleh makan lagi? Oh, boleh lagi. Kita boleh masuk dalam air ke? Masuk. Water slows you down. Oh, makin dalam kita pergi makin perlahan. Okay, faham? Tengok tu, kita ada ekor. Alright. Now, kembali sesi memburu makanan. Ngap. Aduh. Ngap. Sparkling food. Sparkling. Oh, macam ni. Oh, so kalau benda macam ni dia akan restore HP. Hey, sini. Nice. Wow, ada orang tembak. Oh, game ni pun boleh malam. Yo, seramnya. What? Damage. Headbutt. Tak boleh skip Oh. Bukan. Okay. Maybe kita boleh ambil fur. So waktu malam mata dia orang akan jadi merah. Tapi tak apa, teruskan makan. Yo, kita jadi kuning.
Alright. Makan, makan. Makan ni. Makan ni. Pukul. Elak. Gigit. Dash. Okay, nice. Apa ni? Arnab. Ada enemy baru. Oh, Jaws level 2. Wow. Apa ni? Size. Ni badan kita kan jadi kecil. Physical damage. Ni apa? Kita ambil ni carnivore lah sebab dia warna purple. Nice. Nyawa kita tinggal sikit. Oh no. Kita kena hati-hati. Mana poison ni? Tak ada ke? Charm. Food from animals not kill. Oh, macam ambil ni lah kot, bagus. Kepala kita ada benjol. Nice. Hey, sini. Makanan saya. Alright. Apa tu? Ketam. What? Aduh. Kena stun. Malam. Physical ability. More mass. Makin besar. Yang ni macam reflect eh. Tak tahu nak ambil apa. Maybe kita ambil nocturnal lah. Oh, bahaya lah yang tu. Makanan free. Kita makan. Okay, damage kita pun dah makin besar dah. Anak, sini kau. Nice. Dia buat apa lagi? Yes, kita dah ada speed. Kita dah ada poison. Let's go poison. Oh, macam ni. Okay. New attack unlock. You can adjust your loadout during any evolution. On the left. Okay. Press continue when ready. Macam mana tu? Macam tu? Oh. Okay. Faham. Okay. Sambung makan. Let's go. Blob kita. Blob benjol. Oh, sekarang boss. Boss nak spawn. Crabator. Elak. Aduh, tak ada. Aduh. Elak. Okay. Aduh. Makan jap. Okay, nice. Aduh. Sakit. Okay, so kita kena main dari jauh je lah. Elak. Nice. Oh no. Poison kita. So dia boleh kena stun. Aduh, elak. Elak lagi. Stun pokok. Okay, nice. Dash. Okay, nice. Okay. No. Aduh. Tinggal 2. No.